Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak ajar cara untuk membuat sistem pendaftaran usahawan secara atas talian dengan menggunakan AppSheet. Okey, dalam proses pendaftaran usahawan, kita ada 3 elemen utama iaitu usahawan kraft, iaitu pertama usahawan kraft, kedua pegawai pemproses iaitu cawangan negeri, dan yang ketiga adalah pegawai pelulus iaitu admin ataupun ibu pejabatlah HQ yang akan meluluskan permohonan untuk pendaftaran usahawan. Dalam kategori sebagai usahawan kraft, kita kena ada borang pendaftaran yang mana usahawan akan mengisi borang permohonan. Kemudian borang tersebut dalam status draft sehingga borang lengkap diisi. Maksudnya usahawan isi borang permohonan dan dia juga boleh save dahulu sebagai draft sebelum menghantar borang tersebut kepada pegawai pemproses. Kemudian selepas selesai proses draft dan dia telah mengisi semua maklumat dalam borang pendaftaran, dia boleh klik untuk menghantar permohonan kepada pegawai cawangan negeri iaitu pegawai pemproses untuk semakan borang permohonan pendaftaran tadi. Okey, bagi kategori pegawai pemproses iaitu kita anggap adalah cawangan negeri yang akan menyemak permohonan pendaftaran usahawan tadi. So apa pegawai pemproses ni akan buat? So dia akan buat semakan kepada permohonan usahawan kraft tadilah. So dia akan menyemak dokumen permohonan, dia akan mengesahkan permohonan sama ada lengkap ataupun tidak. Kemudian dia akan menghantar permohonan tersebut ke ibu pejabat untuk kelulusan. Dekat sini pegawai pemproses tak boleh meluluskan permohonan pendaftaran usahawan. Dia kena hantar permohonan kepada ibu pejabat untuk kelulusan. Tetapi pegawai pemproses cawangan negeri dia hanya boleh menyemak dokumen dan memastikan dokumen lengkap dan memenuhi kriteria sebagai usahawan kraft. Selepas semua permohonan atau dokumen yang diisi oleh usahawan kraft tadi lengkap, pegawai pemproses ni akan klik untuk menghantar permohonan tersebut kepada ibu pejabat. So dekat pegawai pemproses negeri juga dia ada kuasa untuk menolak permohonan pendaftaran usahawan kraft. Kenapa? Sebab kita bagi kuasa kepada pegawai pemproses untuk menolak permohonan sekiranya borang pendaftaran usahawan tersebut tidak memenuhi kriteria untuk menjadi usahawan kraft. So kita bagi kuasa kepada pegawai pemproses untuk menolak permohonan tersebut. Okey, bagi pegawai pelulus iaitu kita anggap sebagai admin kepada sistem iaitu ibu pejabat lah. So fungsi pegawai pelulus ialah meluluskan permohonan pendaftaran usahawan. So dia akan menyemak semua dokumen permohonan yang telah diluluskan oleh pegawai pemproses iaitu cawangan negeri tadi. Dia semak dan kemudian kalau dokumen semua lengkap dan memenuhi kriteria sebagai usahawan kraft, pegawai pelulus akan meluluskan permohonan. Sekiranya dokumen tersebut telah dilepaskan oleh pegawai pemproses, tetapi bila di peringkat pegawai pelulus melihat dokumen itu tidak memenuhi kriteria, pegawai pelulus juga mempunyai kuasa untuk menolak permohonan usahawan kraft tersebut. So proses ini akan dimaklumkan juga kepada usahawan kraft dan juga pegawai cawangan negeri apabila keputusan permohonan tersebut diluluskan. Ini adalah elemen yang ada dalam proses pendaftaran usahawan. Okey, ini adalah carta alir proses pendaftaran usahawan kraft ya. Okey, kita lihat daripada ini adalah secara kasar bagaimana proses pendaftaran usahawan ini berlaku. Okey, kita mula dengan borang pendaftaran usahawan kraft iaitu borang yang kita akan cipta nanti untuk usahawan mengisi secara online. So usahawan ada dua pilihan iaitu draft permohonan atau hantar
permohonan. Draft permohonan ni berfungsi supaya usahawan mengisi borang, kemudian dokumen-dokumen yang tidak lengkap lagi dia save dahulu dan kemudian nanti dia nak isi semula. So dia masih dalam kategori draft permohonan. Kemudian dia akan login balik untuk update dia punya permohonan sehinggalah dia berpuas hati dan dia akan pilih butang hantar permohonan. Sekiranya button hantar permohonan ni telah diklik, usahawan tersebut tidak boleh lagi mengedit dia punya borang. Pegawai pemproses pula akan klik permohonan sedang disemak, yang mana usahawan tadi hanya boleh melihat status sahaja tetapi tidak boleh edit borang permohonan, sehingga pegawai pemproses memilih maklumat tidak lengkap. Maksudnya dekat sini pegawai pemproses ni dia ada 3 pilihan, iaitu melihat dokumen sama ada lengkap atau tidak, menolak permohonan ataupun menghantar permohonan untuk kelulusan di ibu pejabat. Okey, bagi kategori maklumat tidak lengkap, pegawai pemproses akan memulangkan balik dokumen kepada usahawan kraft untuk disemak semula. So ini dia akan pergi ke semakan semula permohonan. So usahawan akan menerima notifikasi di dalam email untuk membuat semakan semula. Dekat sini pegawai pemproses akan beri maklumat apa yang tidak lengkap untuk ditambah baik oleh usahawan. So proses ini akan berulang semula kepada draft permohonan sehingga selesai dan usahawan akan hantar balik permohonan dan akan disemak semula oleh pegawai pemproses. Okey, dekat sini sekiranya pegawai pemproses berpuas hati dengan maklumat yang telah dihantar, pegawai pemproses akan menghantar permohonan untuk kelulusan ibu pejabat. Tetapi sekiranya permohonan tidak memenuhi kriteria, pegawai pemproses boleh menolak permohonan dan aktiviti pendaftaran usahawan akan tamat. Tapi sekiranya permohonan okey dan perlu dihantar kepada ibu pejabat untuk kelulusan, so ia akan hantar kepada ibu pejabat dan akan mendapat kelulusan daripada ibu pejabat, so proses akan tamat. Ini adalah carta ahli bagaimana proses pendaftaran usahawan berlaku. Okey, ini adalah proses lengkap pendaftaran usahawan. Okey, saya bagi tahu secara kasar sahaja dahulu. Maksudnya setiap kali berlaku pemilihan daripada usahawan mendaftar permohonan, akan ada notifikasi yang akan dihantar kepada email usahawan, email pemproses dan email admin. So usahawan akan dapat melihat proses borang pendaftaran dia berada di tahap mana, dalam semakan pegawai pemproses ataupun sudah dihantar kepada HQ untuk kelulusan, di mana pegawai pemproses pula dia akan dapat melihat aktiviti permohonan usahawan tersebut dalam kategori apa. Maksudnya kalau dalam tindakan pegawai pemproses, so pegawai pemproses kena ambil maklum dokumen usahawan yang belum diselesaikan. So pegawai pemproses perlu menyelesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja. Manakala pegawai pelulus pula, dia melihat keseluruhan aktiviti proses pendaftaran usahawan dari segi daripada perspektif usahawan kraft, daripada perspektif pegawai pemproses, dia boleh memantau semua aktiviti pendaftaran usahawan. So dia boleh nampak dekat mana start ataupun siapa yang tidak mengambil tindakan terhadap proses pendaftaran usahawan kraft yang berlaku di dalam sistem. So pegawai admin ataupun HQ boleh melihat dekat mana startnya
proses pendaftaran tu dan dia boleh maklumkan kepada pegawai pemproses untuk mengambil tindakan dengan segera. So keseluruhan proses pendaftaran ini kita ambil masa lebih kurang 7 hari bekerja untuk diselesaikan sehingga mendapat kelulusan ataupun keputusan kelulusan. Okey, dalam proses pendaftaran usahawan kita ada 6 maklumat yang akan diisi oleh bakal usahawan lah, iaitu pertama maklumat peribadi, maklumat perniagaan, maklumat kraft, maklumat pendidikan, muat naik lampiran dan pengesahan permohonan. So keenam-enam perkara ini akan ada dalam borang pendaftaran yang mana usahawan perlu mengisi dan melengkapkan borang permohonan ini untuk mendapat kelulusan pegawai pemproses dan juga pegawai di ibu pejabat. Okey, ini contoh paparan dalam email apabila berlaku semua proses pendaftaran tadilah. Sebagai contohnya kat sini kita ada draft pendaftaran, pendaftaran usahawan baru, permohonan tidak lengkap, kemaskini permohonan, status pendaftaran, kelulusan dan keputusan. Ini adalah notifikasi yang akan berlaku semasa proses pendaftaran usahawan berlaku dalam sistem lah. Okey, contoh bila draft, okey kat sini notifikasi apabila permohonan di dalam status draft. Maksudnya bila usahawan mengisi borang permohonan tapi dia tak nak hantar lagi, so dia akan save. So notifikasi ni akan sampai kepada email usahawan tersebut untuk memberi maklum balas kepada dia lah. So kat sini akan ada pautan kepada dia punya sistem pendaftaran dan juga login kepada sistem dia lah. So dia boleh lihat dekat sini dan kalau dia nak update, dia just klik sahaja di pautan ni dan dia boleh update dia punya borang pendaftaran. Okey, sekiranya borang pendaftaran dia dah selesai diupdate, dia nak hantar, so dia just klik button hantar tu dan usahawan itu pegawai pemproses akan menerima email bahawa pendaftaran baharu telah diterima. So semua pegawai pemproses yang kita dah set dalam sistem nanti akan menerima notifikasi ni apabila berlaku pendaftaran usahawan yang baru. Dan email ini juga akan dihantar kepada usahawan tersebut dan juga disisi kepada pegawai admin di ibu pejabat. Okey, kemudian notifikasi apabila pegawai pemproses sedang menyemak permohonan. Okey, bila permohonan baru ni dihantar, pegawai pemproses terus buka kepada borang tersebut dan klik status permohonan sedang disemak. Tujuan kita klik permohonan sedang disemak ni untuk tidak membenarkan usahawan mengedit borang selama proses sedang disemak. So dalam masa ini usahawan hanya boleh melihat tapi tidak boleh mengedit sehingga pegawai pemproses memberi maklum balas terhadap borang tersebut. Okey, jika permohonan usahawan tidak lengkap, pegawai pemproses akan menghantar notifikasi permohonan tidak lengkap. So dekat sini usahawan akan nampak catatan apa dokumen yang tidak lengkap dan perlu diupdate. So dekat sini kita kena update lah borang permohonan tersebut. Okey, selepas permohonan diupdate oleh usahawan, notifikasi kemaskini permohonan usahawan akan diterima di dalam email. So dekat sini pegawai pemproses akan dimaklumkan bahawa usahawan telah mengupdate borang permohonan tersebut. So dekat sini pegawai pemproses boleh ambil action dengan melihat dokumen dan menyemak dokumen serta meluluskan dokumen atau menolak dokumen tersebut. So sekiranya keputusan kepada dokumen tersebut okey, pegawai pemproses akan menghantar
kelulusan kepada ibu pejabat untuk mendapatkan kelulusan. Okey, dekat sini apabila ibu pejabat melihat dokumen dan meluluskan permohonan, so notifikasi seperti ini akan dipaparkan, iaitu keputusan pendaftaran usahawan. So usahawan akan menerima email dan juga pegawai pemproses akan dimaklumkan terhadap keputusan tersebut. Dan sekiranya ditolak, ini adalah paparan dia, dan usahawan dan pegawai pemproses juga akan menerima maklum balas tersebut. Okey, ini adalah contoh sistem pendaftaran usahawan secara dalam talian. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita set up di dalam AppSheet untuk melaksanakan sistem pendaftaran usahawan secara atas talian ni. So proses dia sangat panjang dan banyak. So saya akan buat step by step untuk sistem pendaftaran usahawan secara atas talian ni lah, untuk anda lihat dan cuba digunakan dalam aplikasi anda nanti. Okey, kita akan pergi ke next step, bagaimana untuk membina sistem pendaftaran usahawan secara atas talian. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika anda suka video ini.